Korang nak mancing ikan tilapia merah macam gini, tak tahu dekat mana, tak tahu buat umpan, jom cekidot Along ajar. Okey geng, untuk umpan yang Along guna hari ni adalah dedak merah, kod dia 928, sebanyak 100 gram, dan juga powder udang by Chef Umpan. So satu paket ni boleh pakai dengan bersama campur dengan 100 gram dedak merah 928, dan korang boleh letak dalam bekas dan bancuh sedikit demi sedikit. So powder Chef Umpan ada 8 keluaran, 8 jenis untuk mancing pelbagai ikan air tawar. Selain daripada mancing tilapia, kita ada pandan, kita ada strawberry, kita ada coconut, kita ada nenas, kita ada jagung, kita ada pisang, kita ada cacing. So hari ni Along nak mancing tilapia merah, kita akan gunakan udang atau cacing. Kita akan mixkan bersama dedak. Dedak yang Along guna adalah 928. Bancuh lembut-lembut sahaja dan dah boleh digunakan. Macam gini cara pasang umpan. So kita akan gunakan 2 mata kail. So macam ni cara pemasangan dia. Jangan besar, jangan kecil. Cukup-cukup tutup mata sahaja geng. Cukup-cukup untuk tutup mata kail sahaja. Okey, macam gini. So dah sedia digunakan. Apa tunggu lagi? Kita kepal, kita hantar. Geng, ikan tilapia yang kedua geng. Korang tengok geng. Oh, Chef Along channel guys. Mantap geng, padu. Dapat bau. Okey geng, dekat sini bukan saja ikan tilapia, ada ikan baung pada. Korang boleh tengok saiz sekilo lebih ni. Nampak? Saja sekilo lebih. Along hanya menggunakan dedak yang Along pakai bancuh tadi saja. Baung pun boleh dapat. Bol makan, nampak? Okey ya. Bol. So, apa tunggu lagi? Jomlah datang sini. Okey geng, so nak tengok hasil dia hari ni, kita mancing selama 2 jam sahaja. Ini dia. Macam-macam ikan dapat geng. Keli, baung, tilapia merah. So, mana yang berminat nak dapatkan umpan, korang boleh check it out di online atau kedai pancing yang berhampiran. Dan korang boleh jemput datang ke kolam Kak Ngah, memang best. Okey geng, lokasi Along mancing pada hari ini adalah di Hulu Langat, iaitu kolam memancing udang galah Kak Ngah. Ataupun korang boleh waste ataupun google Kak Ngah Thai Seafood. Dia berada di Hulu Langat. Daripada jalan utama ni, jalan masuk, korang terus jalan masuk saja, korang akan jumpa terus kolam air tawar. First adalah kolam air tawar di sebelah kanan, dan di sebelah kiri adalah kedai makan. So, kalau korang terus ke depan, akan jumpa kolam air masin dan kolam udang galah. Dekat sini ada kolam air masin, ada kolam air tawar, ada kolam udang galah, dan juga ada kedai makan. Sangat selesa, sangat orang kata pelapang untuk bawa family. Untuk bawa family, untuk korang beriadah pada hari Minggu ke, hari biasa ke, kolam beroperasi, dan juga kedai makan beroperasi hari-hari. So, korang yang mana teringin, yang nak pacak, nak santai bersama keluarga macam Along, jom jemput datang.